Dia tak faham makna sufi, kemudian dia nak bahas tu jadi babas kan. Kalam sufi dia kena faham makna dia penting. Dia cakap tu apa makna? Kalau sekali cakap kita nak bahas lahir tak tahu makna, babas kita nanti. Kalau tengok tajuk kitab dia, Tanwirul Qulub bi isqati tadbir uyub, menggugurkan tadbir. Sedangkan dalam hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Nabi kata. Sufi pula buang tadbir. Ini bercanggah dengan nas. Bukan bercanggah, kalau tak kau tak faham. Kau yang tak faham kalam sufi. Maksud itu bukan meninggalkan tadbir, meninggalkan i'timadu ala tadbir. Kalam tu hazam mudhaf. Ya, dengan nahu dia ada hazam mudhaf. Maksud dia meninggal tadbir, meninggalkan istinad, bersandar pada tadbir, tak benar. Buat tak apa. Ya, sebab kita ada syariat zahir dan syariat batin. Syariat zahir menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Syariat batin mengharamkan kita berpegang, bersandar pada usaha dan ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau dah berazam, buat, serah kepada tu. Serah tu menandakan kita tak ada apa. Bukan kita yang menentu.